Lagi dalam dapur Kidal. Hari ni saya nak berkongsi resepi ayam kicap gajus. Okey, jom masuk dapur Kidal. Ini isi ayam yang telah dipotong, potong dadu, dan kita akan campurkan dengan tepung jagung. Tepung jagung ni saya bubur 3 ya. 3 sudu KFC tepung jagung. Okey, tepung jagung ni digaul dengan ayam dan kita akan goreng. Okey, ini dah digaul dan saya akan goreng ya. Panaskan api dan kita akan goreng ayam. Ini saya tuangkan minyak dulu. Kita akan goreng ayam. Goreng sampai betul-betul masak ya. Okey kawan-kawan, kita boleh goreng ayam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey kawan-kawan, sementara menunggu ayam ni digoreng, kita akan siapkan bahan sos ya. Okey kawan-kawan, bahan sos yang saya gunakan adalah kicap pekat jalin ya. Kita akan guna sedikit saja kerana ayamnya pun sedikit. Dalam satu sudu kecil sahaja. Saya gunakan lagi kicap karamel. Kicap karamel ya, macam ni. Okey, kita akan guna satu sudu. Kicap karamel ni fungsinya untuk bagi ayam kicap kita ni karamel ya, berkilat. Okey, saya gunakan satu sudu saja. Saya tambahkan 2 sudu sos tiram. 2 sudu ni, 1 dan 2. Okey. Saya tambahkan kicap ini ya, budak terbang, kicap cair. 1 sudu sahaja. Kerana kicap cair ni masin ya. Okey, kita kacau bahan ni. Dan kita akan ketepikan ya. Ni untuk melarutkan sahaja. Nanti kita akan tambah air untuk buat kuah sedikit. Okey, kita boleh tengok ayam. Ayam ni tak ada garing sangat ya. Biasa kita akan goreng bubur garam dan kunyit kan. Tapi untuk kali ni ayam kicap gajus saya tak bubur. Saya bubur tepung jagung supaya bila kita goreng ayam ni akan rasa ayam ni ada lemak-lemak ya. Kalau kita bubur garam kunyit itu biasa. Tapi boleh cuba guna tepung. Bila kita goreng bersama kicap nanti ayam ni akan rasa lemak-lemak ya. Okey kawan-kawan, sementara menunggu ayam ni masak, kita boleh potongkan hiasan dia ya. Ini ada kapsikum kuning, kapsikum hijau dan kapsikum merah. Kita akan potong ya. Saya guna sedikit saja daripada sebiji tu. Sekarang kita akan potong kapsikum ni ya. Saya potong memanjang seperti ini. Kalau nak pendek kita boleh potong 2 lah macam ni. Okey, kita potong 2 macam ni. Untuk pendek lah, macam ni saya potong 2 macam ni. Okey, macam ni untuk kapsikum kuning ya. Okey, ni dah siap potong ya. Cuma saya tambahkan cili padi Thailand ni, warna merah ni saya ketuk sahaja sebab nak kurangkan pedas. Okey, untuk bahan tumis saya ada sedikit halia, 3 bawang merah dan 8 bawang putih. Kita akan potong-potong sahaja. Okey kawan-kawan, ni dah siap ya, bawang merah, bawang putih dan halia ya. Sekarang ayam dah masak, dah garing sedikit. Kita akan angkat ya. Ini dah siap ya, dah boleh diangkat. Okey kawan-kawan, saya akan goreng kacang gajus ya. Kacang gajus ni chestnut. Okey, kita akan goreng tapi tidak hangit ya. Agak-agak kawan-kawan lah. Saya bubur setakat yang ada sajalah. Okey, ni kacang gajus ya. Sebab ini ayam masak gajus, ayam kicap masak gajus. Jadi saya goreng gajus ni dulu ya.
Okey kawan-kawan, gajus ni dah garing tapi tak hangit ya. Kita angkat dahulu. Saya campurkan dengan ayam ya, sebab nanti kita akan masak sekali je. Okey kawan-kawan, ini minyak yang lebihan tadi kita akan goreng. Tumis bawang merah, bawang putih dan halia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Goreng sampai naik bau ya. Ini kacang gajus ya, saya campur dengan ayam. Okey kawan-kawan, ini bawang kita dah layu ya. Dah naik bau, dah layu. Tapi dia ni tak hangit ya. Jadi saya akan masukkan ayam dan kacang gajus. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini kita akan kacau. Kita akan kacau sampai minyak meresap ke dalam ayam ya. Okey kawan-kawan, ni dah boleh digaul. Ayam pun dah meresap ke dalam minyak dah meresap ke dalam ayam ni. Kita boleh masukkan bahan sos kita ya. Ini bahan sos kita tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dan kita akan campurkan dengan air setengah cawan dahulu ya. Kita akan kacau. Biar air kicap ni meresap ke dalam ayam ya, sampai kering sedikit lah. Okey kawan-kawan, ini masih berkuah ya. Kalau kawan-kawan nak berkuah boleh macam ni. Kalau tak nak kering, keringkan airnya dulu ya. Ini saya akan keringkan sedikit lagi ya. Okey kawan-kawan, ini dah kering ya. Jadi saya akan tambah sayur tadi ya, dengan cili padi. Dan kita akan kacau. Kalau rasa kering sangat, kita boleh tambah air ya. Saya tambah air sedikit. Sebabnya saya tengok macam kering sangat. Jadi macam ni berkuah sedikit lah. Kita akan masak sayur ni sampai layu lah. Kalau suka crunchy tak perlulah. Kalau nak layu boleh lama sedikit lah. Untuk ayam kicap gajus saya tak tambah perasa ya, garam, gula dan sebagainya, sebab kicap-kicap tadi dah banyak perasa ya. Jadi takut masin, jadi saya tak tambah. Macam ni dah siap ya. Saya suka kuahnya tak banyak sangat lah. Okey, dah siap ni ya. Dah boleh dihidangkan. Alhamdulillah kawan-kawan, macam ni ya. Ayam kicap gajus saya dah siap. Okey, ini resepi simple mudah ya, ayam kicap gajus untuk menu bersahur saya ya, bersama keluarga. Okey, jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.